Kita dah sampai Padang Besar. Parking kosong. Padang Besar. Sekarang kita berada di Padang Besar. Kita nak tengok tempat baru. So sekarang parking dah tak macam dulu. Parking dah lawa. Oh ni pasar dulu kan. Ni dulu pasar kan. Di atas kan. Jom kita nak di atas tu. Atas ni pun banyak parking. Okey, 1, 2, 3. Okey, tu dia parking tu. Nampak dulu. Traffic. Gaci. Ya, beli tak apa. Afi. Ni baju apa lagi murah ni? Ni? Macadamia. Nak ambil ke? Mau? Yang mana tadi? Badam. Yang Umi nak tu. Yang Umi nak tu tadi yang mana? Yang ni? Yang mana yang ni? Oh, Elmon. Saya dengar kata Elmon. Saya pun tak Dia 3 apa? 3.20? 3 hak RM20, hak RM50, anda pun saya RM50. Kalau hak RM10 ni saya pinam RM50. Hak 10 ni. Ambil yang sini sampai di sini. Kakak nak yang mana? Oh, kita nak pergi Mekah. 6,949 km. Aicha. Hai. Makan ni. Wah. Ni miangkam. Ada miangkam, ada buah. Afi ambil beli apa tu? Burger. Tengok tunjuk burger. Apa tu? boleh. Nak beli juga ke? Yes. Coba. Ni. Api. Afi kat sini bagi tu. Ni pasar lama yang telah dibarukan. Oh, dia jadi food court. Ini plaza yang lama ni. Jadi kita tengok plaza lama. Oh, beli baju percuma nama. Tengok dah, masuk tengok bang. Burger. Nak dulu dah. Duit dah. Tengok dah. Kita naik ke tingkat atas. Okey. Penuh lah. Dah tak sabut macam dulu. Biasa lagi ya.
Mana kedai yang kita makan dulu? Mana yang itu yang ni? Itu kan? Sotai ibis boleh. Oh, ingat ada kedai ni. Ingat ada kedai ni. Oh, ini hijau. Hijau tu. Kita makan dekat Padang Walmart. Walmart apa? Padang Walmart. Walmart. Makan dulu. Masing-masing order tom yum. Maggi tom yum dengan air kelapa tom yum. InsyaAllah kat sini semua urus niaga boleh menggunakan QR. Setakat ni semua pakai QR, tak ada lagi keluar cash. Okey. Ni tom yum. Makan ni Maggi tom yum campur. Besi pun tak ada lagi besi. Ada tu. Boleh dimasukkan boleh. Kita dah habis shopping dekat Padang Besar. Kita sampai tadi pukul 11. Sekarang dah pukul 1:30. Duit pun dah banyak habis. Jom, masa untuk pulang. Kita pergi solat dulu. Lepas tu isi minyak. Isi minyak dulu baru solat.